Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dai bercabang tiga. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu amalan membaca, dan salam Malaysia Madani buat anda pewaris bangsa. Nama diberi Muhammad Ishraf Arsyad bin Mokhtar. Saya berusia 16 tahun dan merupakan seorang anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Payung, Marang, Terengganu. Kod sekolah saya ialah TEA 4020. Sebagai seorang pencinta sastra dan ilmu, hari ini saya ingin berkongsi sebuah ulasan mengenai sebuah naskah yang telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam kotak pemikiran saya, iaitu novel yang berjudul Pantai Kasih, hasil nukilan pengarang prolifik Azmah Nordin. Buku ini diterbitkan oleh Pekan Ilmu Publication dan mempunyai halaman setebal 163 muka surat. Novel ini mempunyai harga yang sangat berpatutan, iaitu RM7.65. Ia bukan sekadar sebuah novel, tetapi sebuah cermin realiti dunia perubatan yang jarang sekali didedahkan kepada umum. Novel ini membawa kita ke Pusat Rawatan Pantai Kasih PRPK, mengikuti watak utamanya iaitu Raiha, seorang pakar bedah yang cekal tetapi jiwanya syarat dengan trauma akibat kematian tragis anak perempuannya Rohayu. Apa yang lebih menyayat hati, punca tragedi tersebut adalah bapa kandung Rohayu sendiri, iaitu Dr. Sadis yang enggan menerima kehadiran anak perempuan istimewanya. Di tempat kerja pula, Raiha berhadapan dengan Dr. Uwang, pemilik PRPK yang bersifat materialistik. Bayangkan seorang doktor yang sepatutnya menyelamatkan nyawa tetapi lebih mementingkan keuntungan sehingga sanggup membiarkan pesakitnya. Sebagai contoh, Unong Sirong yang menderita akibat kegagalan pembedahan yang berulang kali. Melalui pembacaan saya, watak Raiha adalah simbol keberanian. Beliau tidak takut mempersoalkan integriti ketuanya demi keselamatan pesakit. Ini mengajar kita bahawa amanah dan integriti adalah segalanya. Pangkat dan gelaran tidak bermakna jika kita menggadaikan prinsip kemanusiaan. Selain itu, novel ini menekankan nilai kemaafan. Kita belajar bahawa dendam itu sama seperti racun yang hanya akan menghancurkan diri kita dari dalam. Raiha akhirnya perlu belajar melepaskan kepahitan masa lalu demi mencari ketenangan sejati. Mengapa perlu baca? Saya mengesyorkan novel ini kerana gaya penulisan Azmah Nordin yang tajam dengan teknik imbas kembali yang kemas. Beliau berani menyentuh isu kecuaian doktor dan etika profesional yang sering dianggap tabu. Setiap helaian membuatkan jantung berdegup kencang menanti sama ada kebenaran akan menang. Tuntasnya, Pantai Kasih adalah naskah wajib dibaca, terutamanya bagi generasi muda yang bercita-cita tinggi. Ingatlah, jubah putih mungkin boleh menutup luka di badan, tetapi hanya kejujuran yang mampu menyembuhkan luka di hati. Akhir kata, bunga melati harum mewangi, hiasan sanggul indah berseri. Buku dibaca, ilmu didapingi. Minda terbuka, mencerah negeri. Teruslah membaca kerana bangsa yang baca adalah bangsa yang berwibawa. Sekian daripada saya, Muhammad Ishraf Arsyad bin Mokhtar. Semoga bicara buku ini dapat membuka mata dan minda kita semua bahawa pentingnya nilai amanah dan integriti dalam kehidupan. Saya akhiri dengan kalam yang mulia.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.